Kata guru emas saya, emas bukanlah everything, tetapi emas adalah something yang perlu kita pertimbangkan untuk dimasukkan dalam portfolio kewangan kita ataupun baku pelaburan kita. Pelaburan lain adalah bersifat monetary asset, iaitu aset yang disandarkan kepada kertas. Sebagai contoh, saham. Walaupun kita beli saham, bermakna kita memiliki stok ataupun inventory syarikat. Tetapi anything berlaku kepada saham, berlaku juga kepada syarikat. Nilai saham kita boleh jatuh kosong. Berbeza dengan aset fizikal seperti rumah, tanah, emas dan juga perak. Nilai rumah, tanah, emas dan perak tidak bergantung kepada kertas. Nilainya berdiri dengan sendiri. Sebagai contoh, 5 dinar emas ini kalau berlaku anything kepada politik ataupun ekonomi negara, nilainya melekat pada emas fizikal. 5 dinar ini tuan-puan, kalau tuan-puan potong 2, ia akan tetap jadi 25 dinar dan 25 dinar. Berbeza dengan duit kertas, katakan RM100, tuan-puan potong 2, nilainya tak akan jadi RM50, RM50. Kalau cantumkan semula pun, mungkin dah tak laku. Mungkin perlu klaim kepada bank untuk dapatkan nilai RM100 tersebut. Kata pakar kewangan negara, Tuan Aziz Ali, setiap daripada kita perlu menyimpan 10% daripada nilai kekayaan kita ke dalam bentuk emas untuk melindungi nilai kekayaan kita. Jadi, bagi tuan-puan yang ingin mengalihkan sebahagian kekayaan tuan-puan ke dalam bentuk emas, tuan-puan boleh klik link profile, daftar akaun secara percuma dan saya akan bimbing tuan-puan sebaiknya.